Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Niza nak tunjuk tutorial gubahan super premium latex orchid. Niza gunakan wild orchid ni, design wild orchid. Niza gunakan pasu planter ni, cement planter, daun macam biasa kita ada gum latex, cable tie, kata kecil, kata besar, and okey, itu sahaja dengan buluh ya, jangan lupa. Okey, jom kita buat tutorial. Okey, so hari ni kita nak buat gubahan yang seperti sekali tadi, gubahan super premium latex orchid sebanyak 7 tangkai. Kita gunakan 6 bush daun size S dan kita gunakan cement planter. Okey, siapa yang berminat untuk belajar macam mana nak buat tutorial, nak buat gubahan seperti ini, kena tonton video ini sehingga habis. Dan di akhir video Niza akan beritahu video-video lain yang available. Okey guys, jom kita sambung dengan tutorial. Okey, semua dah bersedia ke? Niza nak mulakan tutorial kita seperti yang Niza nyatakan di awal video tadi. Okey, ini adalah super premium latex dan Niza akan gunakan 7 tangkai daun size S, gum latex, cable tie, katalah macam biasa, tak kisahlah ada kata apa, dan make sure untuk tangkai orchid ni kena heavy duty kata sebab dia agak keras, sebab dia daun di dalamnya. Okey, lagi satu, okey, jangan lupa buluh ya untuk support. Okey, jom kita mulakan. Pasu hari ni Niza gunakan pasu simen, diameter lebih kurang 23 cm. Kita siapkan buat first, macam biasalah kita ukur ketinggian bahan tadi. Tak tinggi berapa betul lah, kita rasa masing-masing. Tengok you all nak letak dekat mana. Lihat dulu, kita ukur ketinggian dia. Kalau nak tinggi boleh buat tinggi, so Niza buat ketinggian macam biasa lebih kurang 2 kaki ya. 2 kaki. So kita band lah hari ni. Untuk yang baru dengan channel ni, Niza explain sekali lagi kenapa Niza band bawah ni, supaya bila kita cucuk dekat foam ni, dekat spa kita ni, dia takkan berpusing-pusing. Kalau dia single je macam ni, dia boleh berpusing-pusing. Okay, kita pula nak ikut cara Niza pun boleh, nak ikut cara you pun boleh. Kita band sini dulu lah sebelum kita start dengan gubahan. Okay, Niza. Okey, kita dah selesai tengokkan tangkai di bawah ni dan tangkai juga bahagian atas. Kita boleh mulakan gubahan. Ni gum latex ya, gum polyester, boleh beli di kedai buku. Kalau nak order dengan Niza pun boleh. Niza ada yang 120 ml dan juga 250 ml. Boleh ke kedai Shopee Niza pergi. Yang ni senang sebab dia tak besar ya. Dia untuk craft. Tujuan gum ni, macam yang dah pernah tengok video Niza sebelum ni, dia tahu supaya ini tegur ya, dia tak ada. Kita suka letak satu daun kat bahagian tengah. Kalau bukan kita besar ya. Kalau pasu ni tak lebar, bila batang ni kita cucuk rapat, so tak perlu letak daun satu kat bahagian tengah.
selesai so kita perlu pakai bunga. Sekarang kita adjust tekan supaya dia sama, tekan okey ni untuk pegang, tekan bawah leher, kita pakai leher tu supaya dia tak patah terlentur kan jangan patahkan. Dia dapat kemas, rasa dah okey, so kita cucukkan daun. Okay, basically kita dah siap. Okay guys, ini dia gubahan yang dah siap. Okay, insyaAllah lepas ni sepanjang cuti PKP ni Niza akan cuba buat tutorial dengan lebih kurang supaya you dapat mengisi masa lapang selain masak kan. Niza percaya semua orang try macam-macam resipi termasuk Niza. Okay, insyaAllah Niza cuba. Kalau tak 2 hari sekali, 3 hari sekali Niza akan share tutorial gubahan bunga selain daripada bunga orchid mungkin. Just tunggu subscribe channel Niza Orchid Zone untuk lihat tutorial yang akan datang. Okay, untuk purchase masih boleh beli barangan di Shopee tapi stok sangat limited. You boleh tengok apa yang you nak beli. Link ada di ruangan description. Okay guys, itu saja. Bye.